Persoalan utama yang timbul sekarang ni adalah berkenaan dengan Nurul Izzah. Okey, bulan 4 ni dah habis bulan 4, adalah setahun pemilihan parti keadilan itu telah pun berakhir. Dan kita tahu setahun telah berakhir kerana ada mesyuarat agung tahunan cabang. Okey, saya sebagaimana yang mungkin ada yang ketahui, saya dulu adalah bekas ketua cabang Parti Keadilan Rakyat Petra Jaya Kuching Sarawak. Saya pernah memegang jawatan. Saya adalah ahli sejak daripada sekian lama. I can't remember when saya dah register. Saya ingat saya 2004, 2005 saya dah register. Tapi nama saya appear kemudian, dan saya keluar parti pada tahun 2026. Awal 2026. Bermakna kalau 2004 saya dah jadi ahli PKR lebih 20 tahun. 2004, 2024, 22 tahun saya jadi ahli PKR, tuan-tuan. Kan? 20 tahun saya jadi ahli PKR. Dia bermula, saya imbau video live kali ini, saya mengimbau kembali apa yang berlaku setahun lepas di dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat dan kenapa dia sangat penting. Saya menyentuh persoalan ini kerana saya melihat bagaimana a systemic ways, satu kaedah yang sistemik untuk membuang Rafizi Ramli. Satu kaedah yang teratur bagaimana mereka nak buang Rafizi Ramli. Kenapa nak buang Rafizi Ramli? Okey, pada sebelum 2018, Rafizi ada orang buat video lah. Dia kata, tengok Rafizi, dia jadi timbalan presiden tahun 2022. PKR kalah kerana dapat 31 kursi. Berbanding 2018, bagaimana PKR dapat 40 lebih kursi. Oh Mat, aku nak cerita. Yang menang 2018 dapat 40 lebih kursi PKR tu pun Rafizi Ramli. Kalau tak kerana Rafizi Ramli dan juga invoke dia, PKR tak ada yang mimpi lah nak jadi kerajaan pada waktu itu. Kerana apa yang Rafizi buat pada tahun 2016, wujudnya invoke itulah menyebabkan PKR boleh menang dan membentuk kerajaan pada tahun 2018. Pada masa 2016 tu, Anwar Ibrahim ada tak ada. Nurul Izzah terpaksa ikut kata Azmin Ali pada waktu itu sebab Azmin Ali berkuasa. Kak Wan dibuli oleh Azmin Ali. Rafizi Ramli dan kami inilah yang menolong Kak Wan pada waktu itu. Rafizi Ramli keluar daripada parti, menubuhkan invoke pada masa itu. Exactly geng-geng Amir, geng-geng Samsul Iskandar, geng-geng Azmin, mereka yang kata Rafizi Ramli ni tak guna, Rafizi Ramli ni tak boleh pakai, melawan parti. Takkan kita boleh menangnya PRU. Bila bergabung dan membentuk Pakatan Harapan, 25 orang tanda tangan nak pecat Kak Wan dan juga Rafizi Ramli, nak membentuk Pakatan Harapan. Tapi bila masuk 2018, menang pilihan raya, yang berebut nak jadi pegang jawatan antaranya Azmin Ali and the gang, Zuraida Kamarudin, Samsul Iskandar, Amiruddin dan sewaktu dengannya, geng-geng kartel, semua nak berebut dapat jawatan. Rafizi Ramli diketepikan, bertanding pun tidak, jawatan pun tak ada. 2018, Rafizi Ramli tidak diletakkan sebagai calon, walaupun dia berusaha untuk nak membantu kamu jadi kerajaan, kamu jadi menteri. Pada waktu itu berjaya. Masuk 2022, dia dipanggil sekali lagi supaya nak mengekalkan jawatan sebagai menang kekal sebagai kerajaan 2022. Dia sanggup keluar daripada percutian dia walaupun ada geng-geng kartel yang masih memaki dia, yang tak keluar parti lagi, terutama Wan Botak tu kan. Masih lagi memaki dia pada tahun 2022. Tapi dia tak hirau tu semua, dia buat ayuh Malaysia pula. Dia menang masuk pemilihan parti. Anwar Ibrahim nak guna tenaga dia menang pilihan raya, tapi tak nak dia pegang parti. Anwar Ibrahim call ketua-ketua cabang, nanti pemilihan parti nanti jangan undi Rafizi, ini 2022 punya pemilihan parti. Dia nak panggil Rafizi supaya Rafizi jadi balaci dia, jadi hamba abdi dia, jadi orang suruhan dia. Engkau tolong aku menang pilihan raya, tapi jawatan menteri, timbalan menteri, jawatan JLC, semua jawatan parti kau jangan pegang tau. Orang-orang kau tak boleh pegang tau. Make sure orang-orang aku je boleh pegang. Tapi dia tak berjaya, tuan-tuan. Walaupun dia menang ketua wanita dengan ketua AMK, dua-dua tak function. Timbalan presiden, Rafizi Ramli menang dengan jumlah yang besar. Dia buanglah 3 minit punya undi, tak berjaya buang Rafizi.
Jadi dia fikir balik, macam mana kita nak buang Rafizi ni? Sekarang ni kita dah jadi kerajaan, aku dah jadi Perdana Menteri, aku dah tak perlukan lagi Rafizi dah. Aku dah ada jentera, aku dah ada polis, aku dah ada Farhash, aku dah ada Ramanan, aku dah ada Amin Bangla, aku dah ada Victor Chin, aku dah ada Andy Lim, aku dah ada semua kroni-kroni ni yang kaya raya, yang ada bilion-bilion, yang boleh memastikan aku boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Kita macam mana kita nak buang Rafizi? Akhirnya dia tukar ketua Setiausaha Agong daripada Saifuddin Nasution pergi kepada Fuziah Saleh. Fuziah Saleh, alangkah yang pertama dia buat adalah dia tukar sistem pemilihan parti daripada satu ahli satu undi kepada apa tuan-tuan? Perwakilan. Pada masa bila yang dia buat tergesa-gesa. Kita masa tu kita kata janganlah ada pemilihan parti dahulu, buatlah macam UMNO, tundalah lepas pilihan raya, which is next year. PKR boleh tunda sehingga lepas PRU tau. Dia kalau dia nak, dia boleh buat. Tetapi tak nak, parti tak nak. Tak nak dia. Oh, tak nak. Kita tak payah tunda, kita kena percepatkan. Tapi pada waktu itu, dia secara bersembunyi telah mengubah sistem parti. Daripada satu ahli, satu undi, dia tukar kepada perwakilan. Tergesa-gesa buat kongres dekat Selangor pada waktu itu. Tergesa-gesa. Panggil semua ketua cabang turun nak mengundi. Mengundilah, turunlah ketua-ketua cabang, turunlah ke cabang-cabang pada masa itu di Dewan. 1,000 orang angkat tangan bersetuju dengan dengan pindaan tersebut. 2 orang je dalam Dewan tu tak setuju. Saya salah seorang yang tak setuju, tuan-tuan. Sebab saya kata saya nampak benda ni macam tak betul. Ada sesuatu tak kena ni. Itu yang pertama langkah dia. Okey, dia dah berjaya buang perwakilan. Dia berjaya implement perwakilan. Dia gantikan dengan gantikan dengan perwakilan. Dia buang satu ahli satu undi. Setelah dia buang kaedah satu ahli satu undi, kerana dia tahu kalau dia buat satu ahli satu undi nak kalahkan Rafizi ni payah. Padahal dia janji dengan Rafizi, tak apa, kita tetap buat pemilihan parti, tetapi kita jangan ada pertandingan. Kita tak buat pertandingan, don't worry. Timbalan Presiden Anwar Ibrahim 3 kali sebut, biarlah kita bagi laluan mudah kepada Presiden dan Timbalan Presiden supaya tidak ada pertandingan. Biarlah kita bagi laluan mudah kepada Presiden dan Timbalan Presiden supaya tidak ada pertandingan. Di tempat lain, biarlah kita bagi laluan mudah kepada Timbalan Presiden supaya tidak ada pertandingan. Oh, masa tu jaminan dia tak ada pertandingan. Tetapi behind the scene, dia runding dengan Rafizi. Dia kata, Raf, Timbalan tak ada pertandingan, tetapi Ketua Wanita dengan Ketua AMK bagilah kami bertanding. Ketua Wanita kekallah Fadlina sebagai kat situ, boleh tak? Raf kata okey, tak ada masalah. Tapi sebenarnya behind the scene, Anwar Ibrahim sudah mengatur supaya Timbalan Presiden itu dipertandingkan. Tapi Rafizi tahu cerita ini. Rafizi pun letak orang bertanding AMK. Rafizi pun letak YB Roziah bertanding Ketua Wanita. Kita dah tahu cerita tu bermula apabila dia ubah perlembagaan Parti Keadilan dengan mengadakan kongres khas daripada satu ahli kepada satu undi, satu ahli satu undi kepada perwakilan. Saya dah nampak dah something is going to be wrong somewhere. Wait, okay, tak apa. Lepas tu, apa yang berlaku is? Apa yang berlaku? Dah buat itu. Okay, tak apa. Kempen kalah teruk lah. Perwakilan itu, of course, cabang kena blok kencing, tuan-tuan. Bayangkan buat sistem. Katanya, saya tanya YB Fuziah sendiri tau. YB Fuziah, okay, YB Fuziah. Ingat tak saya pernah tanya YB? YB, berapa kos pemilihan parti kali ni? Termasuk sistem. YB sendiri kata, I think about 3 hingga 4 juta macam tu. Bukan 300,000, tuan-tuan. Bukan 30,000. 3 hingga 4 juta. Yang ni memang disahkan oleh parti sendiri dan disebut oleh YB Fuziah sendiri kepada saya. First hand. Dan parti sendiri kata ya. Tapi Daniel Jani kata 16 juta. Ada dakwan kata 16 juta. It doesn't matter lah. 16 juta ke 3 juta ke 4 juta. Maknanya sistem tu juta-juta punya sistem lah. Takkan sistem juta-juta. Kita boleh buat Google Form. Google Form tu hari sekarang kita isi 3:05 minit petang kita isi. 3:06 petang dia dah dapat dah jawapan. Tak sampai 1 minit. The moment kita klik submit, ping, terus dia dapat result. Betul? Setuju? Tetapi sistem yang bernilai 3, 4, 5 juta, 16 juta, whatever juta ni, di Selangor, di Kedah, di negeri-negeri seperti Sarawak, pukul 5 habis mengundi, result ni 2 hari baru dapat. Esok baru dapat result, tuan-tuan. Sistem apa macam tu? Hari ni mengundi 2 hari. Ada yang 2 hari, ada yang esok baru dapat result.
Kita yang mengundi di parlimen atau di DUN kan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi DUN atau parlimen, kan kalau tuan-tuan pergi mengundi pukul 5 petang tutup tempat pengundian kan, betul Pukul 7 biasanya saya pernah jadi pacar banyak kali. Pukul 7 dah mula kira undi. Pukul 8, pukul 9 kita dah tahu result lah. Itu manual. Manual lah, kira 100,000 undi, 200,000 undi, 50,000 undi. Pukul 9, 10, 11 malam kita dah dapat keputusan. Kecuali waktu zaman Najib lah, pukul 4 pagi baru dapat keputusan. Tapi kita dapat keputusan lah. Maknanya dengan sistem manual pun kita boleh dapat keputusan dalam hari yang sama. Takkanlah sistem juta-juta 2-3 hari baru dapat keputusan. Itu di peringkat cabang. Lagi teruk tuan-tuan, apabila ini saya nak cerita, di peringkat cabang dia, kepala kalah, AJK semua menang. Dia potong kepala je. Kepala kalah, AJK semua menang. Macam mana dia buat? Okey, contoh Roziah lawan dengan Najwan. YB Roziah lawan YB Najwan di Shah Alam, di cabang Shah Alam. Contoh dia, timbalan, naib dan ke bawah semua tim Roziah menang dengan average undi 1,500. Najwan, timbalan, naib ke bawah semua dapat undi lebih kurang 800. Okey? Dengar Najwan punya AJK semua lebih kurang 800, Roziah punya AJK semua 1,500, timbalan ke bawah. Tiba-tiba Najwan dapat undi 1,500, Roziah dapat undi 800. Tuan-tuan nampak? Bila kita masuk dalam sistem, dia akan tulis itu ketua cabang, timbalan, naib, AJK. Kita akan tanda lah. Dan biasanya orang ni dia tanda berdasarkan kalau timbalan naib dia akan ada chai dia. Dia ikutlah timbalan, naib, AJK. Dia follow je. Tiba-tiba undi Roziah adalah sama dengan undi AJK Najwan. Undi Najwan adalah sama dengan undi AJK Roziah. Tuan-tuan nampak? So permainan dia macam mana? Kenapa nak tunggu sehari 2 hari di Selangor sampai 2 hari keputusan? Dia nak tukar kepala. Tukar kepala ni bukan susah tuan-tuan. Macam mana? Benda tu sistem. Dia dalam sistem, tukar je lah result dia. Cuma nak tukar bawah tu dia mungkin tak tahu, tak kenal. Ni naib ni siapa timbalan ni tim siapa? Lantaklah yang bawah tu kita biar, atas je kita tukar. Dan ini berlaku katanya lebih 60 cabang. Di lebih 60 cabang. Antaranya yang baru-baru ini berlaku semalam 2 hari lepas di Kanga, cabang Kanga. YB Gan dan juga Amin. Kan? Bekas YB lah. Yang menang tim YB Gan. Tim YB Gan menang, tapi YB Gan kalah. YB Gan ni siapa Dia YB satu-satunya YB pembangkang di Perlis. Dia seorang je pembangkang tuan-tuan. PKR yang menang di Perlis. Dia seorang je. 15 kerusi Perlis, 14 dimenangi oleh Bersatu dan PAS, 1 PKR. Dia lah. Dia kalah. Ketua cabang dia kalah. Yang menang Amin. Amin menang. So semalam ini kesan di blockchain ni tuan-tuan. Kesan blockchain di Kuala Selangor sama, di Shah Alam sama, di Kanga sama, di banyak tempat. Bila menang kepala kita sudah tukar, kain ekor dia melawan lah. Dia kata macam mana ini kita melawan? Macam mana ni? Macam mana kita nak bekerja? Kan kamu naik kat situ tak buat kerja, kami yang kena buat kerja, lepas tu kami yang kena sisir. Last 15 orang AJK Kanga telah meletak jawatan. Yang bestnya Amin lepas tu, ketua cabang Kanga kata, oh ini semua adalah pro Rafizi, tim Rafizi lawan Rafizi. Lawan saya. Oh kerana dia pro Rafizi. Tak tahulah, saya tak tahu YB Gan ni pro Rafizi atau tidak. I don't think so lah. Saya tahu saya YB Gan ni lebih kepada Izzah sebenarnya. Kalau kata dia lebih kepada Izzah, kenapa dia kena potong juga Is? Sebab yang nak dirancang itu adalah tim mereka. Tim baju hitam tu. Kan? So setahun kemudian blok kencing itu berlaku. Saya kata blok kencing ni kena kencing kerana sana sini dan sebagainya. So akhirnya pemilihan parti pusat berlaku. Kan saya kata tadi, sebab kalau tu faham sistem perwakilan PKR ni, dia pelik. Ketua cabang yang menang berhak membawa lebih ramai perwakilan berbanding dengan ketua cabang yang kalah. Ketua cabang kalah boleh buat juga, tapi kalau dia kalah nak bawa kenapa? So akhirnya dia datang, yang menang ni lah bawa banyak perwakilan, dan mereka boleh menentukan perwakilan mana mereka nak bawa. Nampak? So bila dia kata Rafizi kecewa kerana kalah dengan penipuan, kita kecewa ke tuan-tuan? Kita tak kecewa.
Kerana kalah kerana penipuan, kita tak kecewa. Kita tak kecewa sebab kita kalah sebab main tipu. Kita masuk padang main bola. Okay? Masuk padang main bola. Referee dah kena suap. Mana tackle kita, dia tackle kita teruk, tak ada kena kad merah. Kita tak tackle teruk, kena kad merah. Lepas tu kita kalah. Kita malu ke tuan-tuan? Kita tak malu. Kalah dengan penipuan, ditipu, itu bukan ada satu benda yang memalukan. It's not even a shame. Tetapi menang dengan penipuan itu adalah satu benda yang memalukan. And this is what happened kepada Nurul Izzah. Saya sebut tempoh hari, 4 hari sebelum pembuangan undi, sebelum pemilihan parti, Nurul Izzah nak letak jawab, nak tarik diri dari pertandingan. Sebab pertama Farhash dan Ramanan. Kedua sebab dia tahu penipuan-penipuan tersebut. Dia sedar tentang penipuan tersebut. Dia rasa malu diri. Kan pemilihan cabang dah berlaku awal tau. Pemilihan cabang dah berlaku awal, pemilihan dia kemudian. Even kalau dia menang sekalipun, dia tahu kemenangan dia di atas penipuan yang dibuat oleh sebelum-sebelumnya. Dibuat oleh konco-konco bapak dia. Kan? Jadi dia rasa malu. So dia menang. Oh, dia menang. Bersoraklah ramai. Oh, Nurul Izzah menang. Nurul Izzah menang. Sewaktu ceramah hero, Rafizi dah kata Nurul Izzah akan menang. Sewaktu saya buat posting dalam Facebook, saya kata Nurul Izzah akan menang. Sebab kami dah nampak, tuan-tuan. The sign penipuan-penipuan yang berlaku sebelum itu, kami dah nampak. Dia macam kita main bola, macam saya kata tadi lah, mana yang tahu main bola kan. Tackle tak kena kaki tapi kena kad merah. Tackle kena bola tepat. Shaw pun kena bola tapi referee buat kad merah kat dia. Kita sebagai penonton kita kata, ini something wrong. Ada sesuatu yang tak kena ni. Kan? So akhirnya Nurul Izzah bila dah menang, dia jumpa Rafizi bersama dengan Rafizi, dia jumpa dengan Saifuddin Nasution. Rafizi dah cerita benda ni kan. Dia sendiri mengatakan bahawa kita kena bergabung untuk nak lawan Ramanan. Kita dah kena bergabung untuk lawan Farhash. Rafizi kata nak lawan. Kenapa? Engkau anak kepada Perdana Menteri, anak kepada Presiden, sekarang memegang jawatan timbalan Presiden, Saifuddin Menteri KDN, tangkaplah. Tapi Papa tak bagi. Papa tak bagi rupanya, tuan-tuan. Bukan itu sahaja, dia rasa segan, dia rasa malu. Saya kadang saya tak, macam mana nak kata marah Izzah 100% pun saya tak boleh nak marah dia. Tapi nak marah pun kena marah juga sebab dia dah besar. Keputusan tu dia buat sendiri. Dia jangan salahkan orang lain. Dia salahkan Samsul Iskandar. Kenapa engkau mencatur aku sebegini? Dia salahkan Samsul Iskandar. Kenapa nak salahkan Samsul Iskandar? Why should you blame Samsul Iskandar? Kerja Samsul Iskandar memang mencatur. Itu kerja dia. Nak salahkan dia kenapa? Yang salah adalah diri kamu sendiri. Yang salah kerana kamu terpedaya dan terbodoh. Bak kata cerita P. Ramlee lah 3 Abdul. Kamu tahu muka dia tu muka penipu. Yang engkau ni bijak pandai, boleh tertipu dengan orang yang muka penipu tu kenapa? Kamu yang bodoh. Itu P. Ramlee cakap. Bukan saya cakap kan. P. Ramlee cakap, kamu yang bodoh. Kamu ni bijak pandai. Kamu tahu muka dia tu muka penipu. Kan? Tapi kamu yang bijak pandai boleh termakan dan tertipu dengan penipu itu. Kenapa? Siapa yang bodoh? Jadi bila dia dalam keadaan tersebut, Rafizi dah keluarkan dia seterkontang ganting, tuan-tuan. Dia tak boleh bersama dengan tim Amir dah buang dia. Amir dah buang Izzah, tuan-tuan. Lepas Sabah hari tu Amir dah tak ada. Bukanlah macam mana dia macam tu lah dengan Izzah. Samsul lagilah lepas dia kena tahan, lagilah dia tak nak terlibat langsung dengan Izzah ni. Sebab macam mana dia kata? Antara maklumat yang polis dapat tu adalah daripada Izzah dah tahu. Izzah dah tahu cerita tu. Izzah dah tahu cerita tu. Izzah dah tahu cerita Samsul Iskandar sebenarnya. Izzah tahu cerita Ramanan. Izzah tahu cerita Farhash. Izzah dah tengok dokumen itu. Dan orang yang bagi dokumen tu saya tahu siapa. Siapa Is? Esok datanglah. Datanglah ke Campbell. Baru saya boleh cerita. Mungkin polis pun nak dengar sekali. SB mungkin datang join saya esok. Datanglah. SB pun tahu cerita ni. Polis pun tahu cerita ni. SPRM pun tahu cerita ni. Datanglah. Kita ceritakan esok. Saya tak cerita dalam live lah. Saya akan cerita. Masa kita borak-borak saya cerita. Dalam live saya tak cerita lah. Tapi datanglah esok. Kan? Dalam live saya tak akan cerita.
Sebab benda ni maklumat yang akhirnya akan terdedah suatu hari nanti. Jangan risau. Kalau tak sekarang, minggu depan, tak minggu depan, bulan depan, tak bulan depan, 10 tahun akan datang, dia akan terdedah. Kita dulu nak kenakan daim. Sekarang sampai daim mati, umur dekat nak 100 tahun, dia mati. Kita dah boleh buka cerita dia. Apa yang Anwar Ibrahim kita tak boleh buka cerita dia? Kan? Sebab itu saya kata, saya tu bukan jaki dengan Anwar Ibrahim. Saya tak benci pun dengan Anwar Ibrahim. Tetapi saya rasa bila kamu berkata benda yang kamu tak buat, kemurkaan besar pada Allah SWT. Bila Allah dah murka, kami murka juga. Kami pun turut marah. Tuan-tuan, Izzah setelah setahun pemilihan parti, tuan-tuan perasan tak? Dia tak ada. Bukan ada orang tulis kata, siapa kata dia tak ada? Ada je. Bukan aku kata dia hilang, maksudnya dia hilang kena culik ke, dia hilang pergi overseas. Bukan. Ada je dia muka dia keluar dalam social media. Tapi pernah tak tuan-tuan dengar dia bercakap tentang parti? Strategi parti. Dia bercakap tentang negara. Dia bercakap tentang polisi. Siapa dia nak bercakap tentang polisi, tentang negara? Dia bukan NGO, dia bukan menteri. Dia timbalan presiden parti. Dia kena cakap tentang parti. Apa strategi parti? Apa langkah? Ni, Rafizi buat invoke, Rafizi buat Ayo Malaysia. Dia buat apa? Dia buat apa? Rafizi buat invoke tahun 2016. Rafizi buat Ayo Malaysia 2022 untuk menang pilihan raya. Untuk menang pilihan raya yang akan datang, yang akan berlaku hujung tahun ini di Melaka, di Johor, di Sarawak, PRU. Dia buat apa? Sabah melingkup, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia di Sabah, dia tak ada pun pada PRU di Sabah, PRN di Sabah. Sebahagian tu dia pergi umrah. Sebahagian daripada pilihan raya Sabah tu dia tak ada, dia pergi umrah. Saifuddin main golf. Amir saya tak tahulah. Tiga kepala pegang Sabah, tuan-tuan. Saya rasa duit bertaburan dekat Sabah. For a fact. Tapi apa yang jadi pada Sabah? Kalah teruk. Kalah teruk, tuan-tuan. Tuan-tuan, percayalah. Ambillah video ni nanti. Lepas ini, kalah PKR, Ramanan adalah orang yang pertama yang akan hilang daripada parti ni. Kalah parti, kalah PKR dan tidak memegang jawatan PKR. Orang-orang yang sekarang baru masuk PKR ni, artis-artis dan sebagainya, mereka adalah orang pertama nantinya akan mula berbondong-bondong keluar PKR, masuk di dalam parti baru. Tuan-tuan tengoklah nanti. Kan? Sebab itu hashtag, tuan-tuan, RR. Hashtag RR boleh. Real reform. Kita real reform ni, kita tak pernah lari daripada perjuangan. Kita tetap ada kat sini. Don't worry. Don't worry. And kita ada orang kata, kenapa kau dulu penyokong kuat PMX? Kita sokong kuat kerana dia bawa reformasi. The moment dia terpesong daripada reformasi, kita akan lawan dia. Kita jangan taksub dengan manusia, tuan-tuan. Kita bersama dengan dia kerana dia pegang prinsip. The moment dia menyanggah prinsip, kita sepatutnya jadi orang pertama mengkritik dia. Itu baru orang yang tidak taksub dengan manusia. Kita jangan pernah taksub dengan manusia. Nabi SAW sendiri berkata, jangan taksub dengan baginda kerana baginda manusia. Jangan taksub. Arti kata jangan mengkuduskan. Taksub kena ikut kena. Tapi jangan mengkuduskan sampai peringkat mengkuduskan. Oh, dia adalah Tuhan. Dia macam ni, macam tu. Itu masalah tu. Nabi adalah manusia yang mulia. Kita kena ikut dia 100%. Tetapi jangan mengkuduskan. Bagi saya nampak ada pengikut Anwar Ibrahim sampai dah mengkuduskan dah. Dia buat salah apa mengkuduskan ni is? Kudus ni mensucikan. Dia buat salah apa sekalipun, dia tetap juga betul. Itu yang maksud mengkuduskan. Faham Mengkuduskan. Nabi tak buat salah lah. Itu contoh. Kita tak boleh mengkuduskan manusia. Kudus ni arti kata mensucikan manusia. Mengangkat dia macam dah level macam atas lagi daripada Nabi lah. Seolah-olah tak ada buat salah. Dia buat salah, kita tegur. Hashtag RR, tuan-tuan.